Selamat malam dan selamat datang ke On The Record, rancangan temu bual mendalam E24 News. Sepanjang perang 40 hari dengan Iran, lebih daripada 85% serangan Republik Islam itu disasarkan kepada jiran-jiran Arab Teluknya serta Iraq dan Jordan. Namun, Emiria Arab Bersatu UAE yang paling banyak diserang dengan Iran melancarkan lebih 2,800 drone dan peluru berpandu ke atas Emiria itu menyasarkan bangunan awam, kemudahan minyak dan infrastruktur sensitif. Serangan-serangan ini masih berterusan hingga hari ini walaupun terdapat gencatan senjata. Kini, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, telah diketahui bahawa Emiria Arab Bersatu tidak berdiam diri menghadapi serangan-serangan ini dan bertindak balas secara ketenteraan terhadap Iran, termasuk menyerang sebuah kilang penapisan minyak utama Iran. Untuk menguraikan kesan peperangan terhadap Emiria Arab Bersatu dan bagaimana ia mungkin mempengaruhi hubungan Abu Dhabi dengan Iran dan Israel, saya bersama Tuan Yang Terutama Derar Belhul Al-Falasi. Tuan Yang Terutama Al-Falasi ialah bekas ahli Majlis Kebangsaan Persekutuan Emiria Arab Bersatu iaitu Badan Parlimen Emiria. Dan kini beliau merupakan pengerusi, ketua pegawai eksekutif dan pengasas bersama kumpulan Al-Majlis, sebuah firma hal ehwal awam dan pengasiat strategik yang berpusat di Dubai. Beliau juga merupakan pengerusi Cruikshank dan Dean Global Intelligence serta pengasas Yayasan Watan Al-Imarat, salah satu institut dasar awam terkemuka di GCC, di mana beliau pernah berkhidmat sebagai pengarah eksekutif. Tuan Yang Terutama Al-Falasi, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Sekarang, untuk memulakan, saya rasa ramai orang ingin tahu mengapa UAE diserang paling teruk. Mengapa Iran memilih untuk menyerang Emiria Arab Bersatu lebih daripada negara lain, malah lebih daripada Israel dalam perang yang terakhir ini? Terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Saya rasa ia sangat mudah. Kita berada di pihak yang bertentangan dengan idea mereka dan segala cara fikir negatif mereka. Anda ada. UAE dan pihak yang satu lagi yang percaya kepada keharmonian, yang percaya kepada toleransi, yang percaya kepada hidup bersama, yang membenci sesuatu yang dipanggil keganasan, ekstremisme. Kami telah menghapuskan perkara itu manakala orang Iran masih percaya kepada perkara itu dan cuba menyebarkannya ke mana-mana. Sebab itulah mereka tidak suka UAE. Dan saya rasa UAE juga menjadi semacam duri dalam daging mereka, anda tahu. Dan seperti yang dikatakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sheikh Abdullah, kami tidak akan menerima ugutan lagi, anda tahu. Sekarang, perkara sebenarnya ialah UAE tidak melancarkan perang ini. Ia dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Israel. Dan Pegawai Emirati telah berkata bahawa UAE telah diseret ke dalam perang ini. Jadi, adakah memasuki perang ini keputusan yang tepat pada pandangan anda? Saya rasa UAE dari awal lagi, sebelum perang bermula, UAE telah cuba berbincang dengan Iran. Dengar sini, kami tidak mahu perang. Kami sudah cukup dengan peperangan di sini. Kami telah cuba lakukan segala-galanya. Maksudnya, tiada apa-apa yang akan datang dari UAE atau negara GCC lain. Dan mereka tahu, awak tahu, semua itu adalah pembohongan apa yang mereka katakan. Dan satu lagi, awak tidak boleh membuat tuntutan terhadap negara lain. Awak tidak boleh ada hubungan dengan Israel. Awak tidak boleh ada hubungan dengan Iran. Awak tidak boleh ada pangkalan. Ini bukan, katakanlah, ini bukan urusan awak. Ini adalah sebuah negara yang mempunyai hak kedaulatan dan berhak membuat keputusan sendiri. Jadi sama ada awak tahu, awak diam dan terima saja, tapi nampaknya mereka tak ada keberanian untuk tembak orang Amerika atau yang di sana. Jadi mereka menyasarkan orang Arab. Katakanlah negara-negara terutamanya GCC, terutamanya UAE, kerana UAE berkata tidak, kami tidak boleh terima apa yang kamu lakukan. Jadi mereka telah menghantar begitu banyak, hampir 50% daripada keseluruhan kempen berada di UAE. Sekarang anda bercakap tentang keperluan untuk menghentikan pencerobohan Iran.
Dan sebenarnya kita sedang belajar seiring berjalannya masa bahawa UAE seperti yang saya sebutkan dalam penerangan pembukaan saya tidak hanya berdiam diri dan memang bertindak balas secara ketenteraan terhadap Iran dengan serangan sebelum dan selepas gencatan senjata. Sekarang, apa yang boleh anda kongsikan tentang sejauh mana serangan ketenteraan UAE ke atas U dan Iran semasa perang itu? Tiada apa-apa yang dinyatakan secara rasmi. Katakanlah begini, tetapi kami mempunyai hak untuk membalas kerana kami telah mengikuti semua proses diplomatik. Anda tahu, kami mempunyai resolusi PBB bersama kami yang mana keputusannya hampir sebulat suara. Kami mempunyai Majlis Hak Asasi Manusia yang mana mereka menyokong hak asasi manusia. Jadi apa sahaja yang datang selepas itu, anda tahu ia adalah sesuatu. Tetapi secara rasmi tiada apa-apa yang diumumkan. Memang tiada apa-apa. Tetapi mereka tahu bahawa UAE tidak akan bertolak ansur lagi dengan perkara mengarut ini, anda tahu. Jika anda bercakap tentang Iran dan anda tahu memberi mereka pengajaran, anda perlu faham ini adalah masalah yang bermula sejak tahun 1979. Dan saya menulis sebuah artikel. Semua masalah di Timur Tengah bermula dari situ, anda tahu. Dan mereka merosakkan segalanya. Tetapi masalahnya ialah apabila anda berbincang dengan Iran, anda juga perlu membuat perubahan pada perlembagaan mereka. Kerana dalam perlembagaan, ada satu bab yang membincangkan tentang ekspor revolusi. Maksud saya, sesiapa saja akan datang. Akan perlu ikut perlembagaan, kemudian perlembagaan mereka memberi mereka hak untuk mengeksport revolusi dan mereka bertanggungjawab ke atas semua Syiah dan mereka perlu lakukan perkara ini. Jadi kita ada masalah dalam perlembagaan mereka ditambah pula dalam pemikiran mereka. Anda tahu, jadi anda bercakap tentang keperluan untuk menghentikan pencerobohan Iran tetapi juga bahawa UAE mengekalkan haknya untuk mempertahankan diri. Jadi dengan laporan yang menunjukkan bahawa AS sedang mendesak UAE untuk menjadi lebih agresif terhadap Iran termasuk kemungkinan serangan darat. Sejauh mana realistiknya senario seperti itu? Dan adakah anda menyokong tindak balas Emirati yang lebih tegas berbanding apa yang telah kita lihat setakat ini? Saya rasa UAE telah menjelaskannya kepada semua orang. Anda tahu, UAE mempunyai keputusan sendiri, kami ada keputusan kami sendiri. Kami boleh mengambil tindakan yang betul. Dan anda boleh katakan, anda boleh lihat selepas serangan semalam, anda tahu UAE berkata mereka berhak untuk membalas. Ia adalah masa. Ia hanya soal masa. Kita perlu tunggu sehingga semua siasatan selesai untuk mengetahui dari mana ia datang. Dan ini adalah perang proksi. Ia adalah perang dengan Iran. Ia melibatkan banyak perkara. Jadi, satu keputusan akan diambil. Dan kami 100% menyokong kerajaan kami untuk melakukan perkara yang betul. Anda tahu, kami tahu mereka akan melakukan perkara yang betul. Perkara yang betul sekarang ialah untuk menamatkan kegilaan ini, iaitu Iran yang melakukannya. Kegilaan ini, malah dalam rundingan mereka berkata kami tidak akan. Dan anda tahu, biar saya katakan sesuatu. Mereka ada dua keputusan. Satu ialah, katakanlah keputusan pengawal revolusi, di mana mereka berkata sesuatu. Dan kita ada yang diplomatik, iaitu Presiden dan Speaker yang berkata, yang mana ia adalah pendirian yang bertentangan sama sekali. Satu pihak berkata, saya minta maaf. Keesokan harinya, mereka kata, tidak, dia tidak minta maaf. Jadi selama 47 tahun, mereka telah mengelirukan pihak satu lagi. Cuba untuk melanjutkan rundingan selama mungkin. Saya rasa mereka bertaruh untuk melanjutkan rundingan itu. Jadi akan ada kesan kepada Trump kerana pilihan raya pertengahan penggal. Inilah yang mereka sasarkan, saya rasa. Sekarang, walaupun terdapat pertikaian lama antara UAE dan Iran, UAE telah menduduki tempat pertama atau kedua di kalangan rakan dagangan Iran. Untuk sebahagian besar 2 dekad yang lalu, selalunya hampir setanding dengan China.
Sekarang ia juga telah muncul sebagai hub untuk perdagangan Iran. Kini, hari ini UAE masih kekal sebagai salah satu pembekal barangan terbesar kepada Iran, merangkumi bahagian yang signifikan daripada importnya. Jadi adakah ini akan berubah akibat daripada tindakan agresif Iran terhadap UAE? Atau adakah Abu Dhabi berhasrat untuk mengekalkan hubungan ekonomi dengan Iran? Saya rasa ia sudah pun berubah. Anda tahu, ia telah berubah sepenuhnya. UAE sekarang, seperti yang dikatakan oleh Dr. Anwar Gargash, kita tidak boleh berunding dengan seseorang yang sentiasa mengancam kita. Kita perlu mencari jalan untuk duduk dan berbincang dengan mereka. Situasi ini katakanlah tidak boleh berterusan selama-lamanya. Anda tahu. Kita mahu hidup dalam harmoni, kita ada hubungan yang baik, kita ada perniagaan, kita ada ekonomi yang perlu diuruskan. Kita tidak boleh beroperasi katakanlah seperti Samsung. Perkara-perkara operasi, anda tahu yang mana anda ada. Penjenayah yang mengawal segalanya, rejim yang tidak kisah membunuh 45,000 rakyat mereka. Jadi bagaimana anda boleh berunding dengan seseorang yang tidak peduli terhadap rakyatnya sendiri? Ini adalah saya rasa satu masalah, satu perkara di mana kita perlu berunding. Bagaimana kita boleh bercakap dengan seseorang yang tidak peduli tentang rakyatnya sendiri? Jadi awak fikir dia akan peduli tentang UAE atau Arab Saudi, atau adakah dia memang tak peduli tentang sesiapa pun? Tapi adakah awak fikir UAE patut memutuskan hubungan ekonomi dengan Iran? Saya rasa ia sudah pun diputuskan. Ia memang sudah terpisah sepenuhnya, awak tahu. Dan jika mereka mahu, mereka perlu tunjukkan, mereka perlu buktikan yang mereka layak untuk ini. Sekarang saya mahu melihat isu ini dengan lebih luas. Selama beberapa dekad, secara umumnya dipercayai bahawa negara-negara Arab Teluk, walaupun menentang rejim Islam di Iran seperti yang anda terangkan, dan program nuklearnya, sebenarnya tidak mahu rejim itu tumbang. Mereka bimbang akan lambakan pendatang dan pelarian di rantau ini yang boleh mengganggu keseimbangan kuasa serta mewujudkan ketidakpastian terhadap ekonomi negara-negara ini. Baru-baru ini anda menulis dan saya petik, melindungi keselamatan negara Arab kita memerlukan kesedaran mendalam terhadap rancangan Iran dan perpaduan sejati untuk menolak perluasan pengaruhnya yang berselindung di sebalik agama dan slogan sambil membawa kehancuran dan kemusnahan kepada negara kita. Jadi, Tuan Yang Terutama, adakah UAE kini mahu melihat perubahan rejim di Iran? Saya rasa rejim itu sudah pun berubah, anda tahu. Rejim itu memang sudah berubah. Anda ada para ayatollah yang dia sudah, anda tahu, dia telah dibunuh dalam beberapa jam pertama, kemudian anda ada. Pemimpin tertinggi telah disingkirkan. Barisan pemimpin kedua juga telah, barisan ketiga juga disingkirkan. Jadi saya rasa rejim itu sudah berubah sepenuhnya. Sekarang siapa yang masih tinggal? Nampaknya tiada peluang untuk yang lain beroperasi. Jadi saya rasa lambat laun akan berlaku perubahan rejim. Awak tahu, saya rasa mereka yang mempunyai mentaliti seperti itu sangat sukar untuk katakanlah bekerjasama dengan mereka. Walaupun awak sendiri dan juga Presiden Trump mengatakan bahawa sudah berlaku perubahan rejim, rejim itu masih menyerang jiran-jiran Arab Teluknya, termasuk UAE. Ini membawa saya kepada soalan saya yang seterusnya. Saya mahu kita dengar kenyataan menarik yang dibuat oleh Duta Besar AS ke Israel, Mike Huckabee, minggu lepas mengenai hubungan antara UAE dan Israel. Mari kita dengar. Bolehkah saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan? Penghargaan yang mendalam dan kekaguman kepada Emiria Arab Bersatu. Saya rasa UAE adalah satu contoh. Mereka adalah negara pertama yang menyertai perjanjian Abraham. Tetapi lihatlah manfaat yang mereka perolehi. Hasilnya, Israel baru sahaja menghantar bateri Iron Dome dan kaki tangan untuk membantu mengoperasikannya. Kenapa begitu? Karena terdapat hubungan luar biasa antara UAE dan Israel berdasarkan perjanjian Abraham. Jadi, Tuan Yang Terutama, maksud saya, itu adalah kenyataan yang sangat luar biasa.
Sejauh mana pentingnya sokongan yang diterima UAE daripada Israel? Saya rasa mari kita letakkan ia begini. Anda ada Mesir yang telah menandatangani perjanjian dengan Israel. Anda ada Jordan yang telah menandatangani perjanjian dengan Israel. Negara-negara itu berkongsi sempadan dengan Israel, tetapi UAE tidak berkongsi sempadan dengan Israel. Kedua-dua negara itu, anda tahu, percaya pada hidup bersama dan pada teknologi. Saya rasa ekonomi adalah yang paling penting. Saya masih percaya kepada apa yang dikatakan oleh tuanku. Sheikh Muhammad Ahmad Rashid berkata, jangan biarkan politik memimpin ekonomi kerana ia akan merosakkannya. Biarkan ekonomi memimpin politik kerana ia akan menghasilkan sesuatu. Saya rasa ekonomi boleh menjadi landasan terbaik. Bagi apa jua hubungan? Sebaik saja ia wujud. Dan anda boleh lihat, terdapat begitu ramai rakyat Israel tinggal di sini, hidup bersama secara harmoni. Sebaik saja kita buang semua kebencian, saya rasa kita sudah 70 tahun melaluinya. Kita sudah cukup dengan itu. Lihat, Israel tidak menyerang. Israel tidak menyerang kami. Ia adalah Iran yang menyerang kami. Jadi, kenapa saya perlu berdendam dengan Israel dan berbaik-baik dengan Iran, sedangkan Iran yang menyerang kami siang dan malam? Betul. Tapi saya ingin menekankan isu ini kerana saya bercakap tentang sesuatu yang melangkaui kerjasama ekonomi. Saya bercakap tentang menghantar bateri pertahanan udara Iron Dome, menghantar anggota tentera Israel untuk mengendalikan bateri tersebut. Itu sangat signifikan dan jauh melebihi apa-apa kerjasama ketenteraan yang pernah dilakukan Israel dengan jiran-jirannya Jordan dan Mesir. Seperti yang anda sebutkan. Jadi bagaimana? Di mana? Ke arah mana UAE mahu membawa kerjasama ketenteraan dengan Israel ini untuk masa hadapan? Saya rasa kerjasama ini sedang bergerak jauh ke hadapan daripada sekadar ini sahaja. Dan kerjasama itu memang wujud. Israel telah diserang oleh Iran. UAE juga telah diserang oleh Iran. Jadi memang ada musuh bersama di antara kita. Jadi jika kita tidak bersatu untuk menangkis musuh ini, ia akan membawa banyak masalah. Saya rasa, ini pendapat saya rasa rejim itu perlu dihapuskan. Ini pendapat saya. Ini tidak berkaitan dengan kerajaan atau apa-apa. Jadi saya rasa rejim ini telah 47 tahun hidup dalam keharmonian. Dan orang ramai cuba, anda tahu, bekerjasama dengan mereka, hidup bersama mereka dan sebagainya. Tetapi mereka tidak faham perkara ini. Mereka hanya faham satu perkara, iaitu membunuh. Sekarang saya tak boleh tidak bertanya tentang lawatan rahsia yang menurut pejabat Perdana Menteri Israel dilakukan Netanyahu pada bulan Mac ke Abu Dhabi. Sekarang, walaupun UAE secara rasmi menafikan lawatan ini berlaku, bekas pembantu Netanyahu yang katanya turut serta dalam perjalanan itu menggambarkan lawatan tersebut dengan sangat terperinci. Jadi, bolehkah anda jelaskan apa yang sebenarnya berlaku di sini? Saya rasa saya akan ikut cerita rasmi UAE, iaitu UAE menafikannya. Jadi saya akan percaya negara saya, jika ada manfaat untuk mengatakannya, mereka akan mengatakannya. Tapi saya rasa kalau ia datang daripada pihak Kementerian Luar Negeri, saya akan mempercayainya. Satu lagi. Baiklah, jadi saya mahu melihat secara lebih luas. Anda bercakap tentang GCC, Majlis Kerjasama Teluk, tetapi khususnya hubungan antara UAE dan Arab Saudi, di mana kita melihat perpecahan yang semakin ketara antara Abu Dhabi dan Riyadh. Bagaimana anda melihat perpecahan ini dan bagaimana ia memberi kesan kepada UAE? Saya tidak fikir ia memberi kesan apa-apa di sana. Sentiasa ada, anda tahu. Walaupun di Israel, sentiasa akan ada perbezaan antara parti dan sebagainya. Jadi memang ada pertikaian, tetapi secara umumnya semuanya baik-baik saja. Ini bukan perkara baru, tetapi memang ada pertikaian kepentingan. Tetapi apabila melibatkan soal keselamatan, semuanya boleh diselesaikan. Saya rasa kita akan melihat hubungan baru dengan Arab Saudi. Semuanya akan kembali seperti biasa. Jadi mari kita lebih fokus pada ancaman sebenar sekarang daripada ancaman ini. Dan antara kita dan Arab Saudi
antara kita dan Qatar serta Bahrain dan Kuwait. Saya rasa kita tahu siapa musuhnya. Apa pun yang telah berlaku, semua orang tahu siapa musuhnya. Sekarang, musuh yang sebenar. Jika anda nampak, walaupun seorang menteri Kuwait, sedangkan Kuwait tidak mempunyai sebarang perjanjian Abraham atau apa-apa dengan Israel. Apabila Al Jazeera bertanya kepadanya, siapa musuh anda? Adakah ia Israel atau Iran? Dia jawab Iran. Dia kata Israel tak serang kita. Selama 70 tahun kita tahu, kita berjuang habis-habisan menentang Israel. Israel tak serang kita. Iran yang serang kita setiap masa. Jadi saya boleh nampak ada perpecahan. Selepas ini, bila kita selesai, akan ada lebih banyak negara akan menandatangani perjanjian Abraham. Baiklah, saya hanya ingin menyatakan mengenai Kuwait bahawa pertama sekali mereka perlu memansuhkan undang-undang yang melarang berhubung dengan Israel dan rakyat Israel. Tetapi jika saya faham apa yang anda maksudkan, mungkin perkara itu akan berlaku pada masa akan datang. Sebagai sebahagian daripada perubahan yang sedang dilakukan oleh negara-negara Teluk dalam cara mereka melihat Israel. Sekarang sebelum kita beralih ke bahagian seterusnya rancangan ini, saya perlu bertanya. Saya dengar kabar angin bahawa UAE akan mengiktiraf kemerdekaan Somaliland dalam beberapa hari akan datang. Apa yang boleh anda kongsikan tentang perkara ini? Saya rasa inilah yang akan berlaku, cepat atau lambat. Anda tahu, kami mempunyai hubungan yang baik dengan Somaliland. Segala-galanya ada di sana. Jadi, jika begini keadaannya, ia berada di landasan yang betul. Kami akan mengiktiraf Somaliland. Saya rasa ini pendapat saya. Dan saya rasa kita patut memberi ganjaran kepada pihak yang baik daripada memberi ganjaran kepada Al-Shabaab dan perkara lain. Sangat menarik. Ini akan menjadikan UAE dan Israel satu-satunya dua negara yang mengiktiraf kemerdekaan Somaliland. Sekarang saya ingin beralih ke bahagian terakhir rancangan, iaitu segmen soal-jawab pantas. Saya akan tunjukkan 3 gambar kepada anda dan anda beritahu saya secara ringkas perkara pertama yang terlintas di fikiran. Jadi, gambar pertama. Ini ialah Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed. Saya rasa kami mempunyai hubungan yang baik dengan kedua-dua Ukraine dan Rusia. Dan hasilnya, ramai tahanan perang telah dibebaskan di kedua-dua belah pihak. UAE menjadi pengantara antara mereka. Dan saya rasa UAE akan terus memainkan peranan itu. Beberapa hari lalu, mereka telah membebaskan beberapa lagi. Jadi dengan mempunyai katakanlah hubungan yang baik, kami usahakan supaya kedua-dua negara mempercayai UAE untuk melakukan perkara ini. Dan saya rasa tuanku pernah berkata, kita tidak sepatutnya ada musuh. Kita sepatutnya tiada musuh langsung. Saya rasa inilah yang UAE sasarkan. Dan kami juga melihat perjanjian keselamatan yang ditandatangani antara UAE dan Ukraine. Hubungan yang saya jangka akan menjadi lebih mendalam dari masa ke masa. Sekarang gambar seterusnya, ini ialah putera mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Beliau ialah putera mahkota dan saya rasa beliau memikul banyak tanggungjawab. Sudah tiba masanya. Arab Saudi, beliau telah melakukan kerja yang luar biasa, iaitu mengangkat Arab Saudi daripada daripada ekstremisme kepada masyarakat yang lebih terbuka dan segalanya. Saya rasa masih jauh lagi perjalanan untuk mereka. Tetapi kami doakan yang terbaik untuk mereka. Tetapi UAE telah keluar dari OPEC yang sekurang-kurangnya dilihat sebagai tamparan diplomatik atau ekonomi kepada Arab Saudi. Jadi tidak semua perkara nampaknya berjalan lancar antara kedua-dua negara itu. Saya rasa bukan begitu dan ini ialah keputusan berdaulat. Anda tahu, kita perlukan anda tahu. UAE saya rasa pernah cuba sebelum ini dan cuba untuk mengawal. Saya rasa inilah masa yang sesuai untuk kita tinggalkan kumpulan kartel ini, anda tahu. Gambar terakhir yang saya ingin dapatkan pandangan anda, ini ialah Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Saya rasa dia adalah presiden terbaik yang kita pernah ada pada zaman kita berbanding era Biden. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan UAE. Dia seorang kawan, dia seorang sekutu.
then kita boleh bekerjasama dengannya lebih baik daripada sesiapa pun. Adakah UAE berpuas hati dengan kehadiran pangkalan tentera AS di wilayahnya? Kami tahu Iran menyeru negara-negara Arab Teluk untuk mengeluarkan pangkalan tentera AS dari wilayah mereka. Adakah anda fikir itu sesuatu yang UAE mahukan? Saya rasa pertama sekali ini bukan urusan Iran dengan siapa kami menjalin hubungan. Dan biar saya jelaskan. Jika mereka benarkan, mari kita gunakan istilah pangkalan. Pangkalan bermaksud ia adalah pangkalan untuk Amerika Syarikat bertindak. Ini adalah kerja berpasukan dan mereka telah bekerjasama begitu lama. Jadi, tiada pangkalan. Jika mereka bercakap tentang pangkalan, itu adalah satu pembohongan. Jadi, istilah pangkalan itu tidak terpakai. Ada Qatar, ada pangkalan Ladi. Tetapi di UAE, terdapat kerjasama antara kami dan mereka menggunakan pangkalan kami. Jadi, ia adalah sebahagian daripada tempat mereka beroperasi. Jadi, yang kedua, itu bukan tugas mereka. Itu bukan urusan mereka untuk menentukan apa-apa kepada kami. Kami adalah negara berdaulat. Kami mempunyai hak kami sendiri untuk menentukan apa yang perlu dilakukan. Jadi, mereka tidak boleh menentukan apa-apa kepada kami. Baiklah, kita terpaksa hentikan di sini buat masa ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Yang Terutama, Derar Belhul Al-Falasi kerana sudi bersama saya malam ini. Saksikan lagi minggu hadapan di On The Record. Anda boleh dapatkan episod hari ini dan semua rancangan sebelum ini di YouTube dan Spotify. Terima kasih kerana menonton.